keadilan untuk petani, ya. Tahukah anda kerajaan Malaysia cuba menjenayakan petani kita hanya sebab memiliki benih mereka sendiri? Ini berkait dengan rancangan kerajaan untuk meminda Akta Perlindungan Varieti Tumbuhan Baru 2004 supaya Malaysia boleh menyertai sebuah konvensyen antarabangsa yang bernama UPOV 1991. Secara ringkas, UPOV 1991 ni memberi satu kuasa yang besar kepada syarikat-syarikat benih dan pembiak bakar yang selalunya adalah syarikat multinasional yang bukan berdasarkan dari Malaysia tetapi berdasarkan di Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah. Di bawah sistem ini, petani tidak lagi bebas untuk menyimpan, menggunakan semula atau bertukar atau menjual benih yang mereka tuai sendiri jika benih itu tergolong daripada varieti yang terlindung. Untuk guna benih tersebut bagi tujuan komersial, petani mungkin perlu mendapatkan kebenaran daripada pemegang hak iaitu syarikat benih. Jika tidak, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ini bermaksud amalan pertanian tradisional yang telah diamalkan turun-temurun oleh petani di Malaysia berisiko menjadi satu kesalahan. Akibatnya, petani akan dipaksa membeli benih baru pada setiap musim penanaman dan ini akan meningkatkan kos mereka, akan mengurangkan pendapatan serta mewujudkan satu kebergantungan terhadap syarikat-syarikat besar ini. Isu ini juga memberi kesan kepada keterjaminan makanan negara kerana apabila benih dikuasai oleh segelintir bukan daripada negara kita, sistem makanan menjadi rapuh dan daya tahan pertanian kita akan menjadi lemah. Lebih membimbangkan, UPOV 1991 ini tidak mempunyai satu mekanisme yang akan membendung biopiracy, iaitu situasi di mana syarikat mengambil sumber genetik tempatan dan juga pengetahuan tradisional petani daripada sini, daripada orang asli dan petani-petani tradisional, kemudian akan memonopoli tanpa pengiktirafan atau perkongsian manfaat. Semua ini telah diputuskan tanpa apa-apa perundingan bersama petani. Ini yang agak membimbangkan, Kerajaan negara kita mempunyai satu tanggungjawab untuk melindungi petani negara kita. Masa depan pertanian di Malaysia tidak boleh bergantung kepada syarikat-syarikat yang besar dan syarikat-syarikat antarabangsa. Ia mesti berteraskan hak petani, kedaulatan makanan dan kelestarian ekologi. So, bantah UPOV 1991.